يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Buruj, surah Makkiyah. Hari ini kita baca 1 sampai 9 sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud." Seperti biasa, Allah Subhanahu wa taala mulakan ucapannya dengan sumpah. Dan setiap kali Allah bersumpah, ada something yang Allah nak sampaikan kepada kita. Sumpahnya di sini ada 3. Pertama, was-sama'i dzatil buruj, demi langit dan gugusan bintang dan planet-planet. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan. Hari apa? Yang dijanjikan? Hari kiamat. Kerana hari kiamat sekarang hanya sekedar cerita. Hanya sekedar cerita. Dunia ni nampak nyata, tetapi ketika kita tinggalkan dunia ini, baru kita sedar bahawa akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Dan hari itu pasti akan datang. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji itu pasti datang dan itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Oleh sebab itu jangan kamu terpedaya dengan dunia dan jangan terpedaya oleh tipuan syaitan. Kemudian wa syahidi wa mashhud. Dan Allah juga bersumpah demi syahid wa mashhud. Di sini banyak khilaf di antara ulama. Apa itu maksud syahid dan apa itu mashhud? Syahid yang menyaksikan, mashhud yang disaksikan. Ada sebahagian ulama menafsirkan bahawa syahid itu adalah Allah. Maksudnya Allah bersumpah demi diri dia sendiri. Wa mashhud adalah manusia yang disaksikan oleh semua para malaikat apa yang mereka buat dan disaksikan juga oleh Allah. Dan juga ada yang menafsirkan dan majoriti para ulama menyebutkan adalah syahid di sini adalah hari Jumaat, sementara mashhud adalah hari Arafah. Syahid wa mashhud bersumpah dengan hari Jumaat dan juga hari Arafah. Okey, ini sebenarnya hanyalah sumpah. Dan seperti mana yang kita dah pernah sebutkan, setiap kali Allah bersumpah, Allah nak sampaikan something kepada kita, something yang important. Apa somethingnya? Qutila ashabul ukhdud. Itu yang Allah nak sampaikan. Celakalah, binasalah. Siapa dia? Ashabul ukhdud. Ramai daripada kaum muslimin yang biasa mendengar Ashabul Kahfi. Betul tak? Ashabul Kahfi. Bahkan ada filem-filem pun yang Ashabul Kahfi, kartun-kartun pun ada yang Ashabul Kahfi. Betul tak? Dan kemudian surah Kahfi pun dah famous. Tak ada surah Ukhdud, yang hanya surah Al-Kahfi. Jadi cerita tentang Ashabul Kahfi familiar di tengah muslimin. Namun Ashabul Kahfi dengan Ashabul Ukhdud berbeza. Walaupun sama bunyinya ashab, tapi hakikatnya berbeza. Dan Ashabul Kahfi dengan Ashabul Ukhdud sama-sama berada, keadaan kes ini berlaku sebelum adanya Nabi SAW. Samanya di sana. Kes ini berlaku sebelum adanya Nabi SAW. Ashabul Kahfi sebelum Nabi SAW. Ashabul Ukhdud pun sama sebelum Nabi SAW. Cuma Ashabul Kahfi, mereka ni adalah pemuda-pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana iman mereka. Pemuda-pemuda kerana kukuhnya iman mereka dan keistiqomahan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tampakkan kuasa Allah kepada mereka. Walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu 9. Sampai-sampai Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Luar biasa. 309 tahun tidur tanpa ada rosak apapun tubuh badan dia. Muka dia still masih muda. Bahkan cucu dia pun dah tua. Cucu dia dah tua sementara dia still muda. Jemaah, kalau jemaah kes macam tu,
umur 300 tahun tapi masih still muda. Oh, ini cucu pun dah tua-tua. Suka tak? Suka? Suka Sebab belum rasa. Stres jemaah. Stres. Kawan sebaya semua dah mati. Kawan sebaya dah mati. Kemudian anak pun dah mati. Tinggal cucu. Cucu pun dah dekat sakaratul maut dah. Stres. Memang alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi panjang umur kita sampai 1000 tahun. Bayangkan kalau Allah bagi 1000 tahun, umur cucu kita 60 tahun, 10 generasi kita nak jumpa. Berat ni jemaah. Berat. Dan ini yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Ini yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi, yang mana mereka masih sihat walafiat, masih muda, sementara cucu pun dah tua. Bayang 309 tahun. Balik ke rumah tengok, ni rumah aku. Sejak bila ni, siapa ni teh? Pakcik ni siapa? Ni rumah aku beli ni teh. Tak, ini rumah atu aku dah lama meninggal, kata dia. Apa tak stres? Duit dah penat-penat kita cari, kita bangun rumah, ya kan? Lepas tu kita klaim rumah kita, orang tak percaya sebab tengok takkan muda pula, kata dia. Atuk aku pasti dah meninggal sementara aku cucu dah tua dah. Stres ni jemaah. Stres. Namun hari ini berapa ramai orang yang sengaja operate tubuh badan dia, muka dia supaya nampak lebih muda. Ini sebenarnya penyeksaan kepada diri. Seolah-olah kalau seandainya operate muka ni, seolah-olah malaikat maut boleh ditipu. Tak, malaikat maut tak boleh ditipu. Dia tahu ajal fulan ni 80 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Nak operate jadi muka baby sekali pun tetap yang namanya mati, tetap mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka datang, mereka tak boleh minta ditangguhkan atau minta dipercepat walaupun satu saat. Jemaah dikasihi oleh Allah, itu Ashabul Kahfi. Sekarang masalah Ashabul Ukhdud. Suatu kaum, satu geng yang jarang didengar. Namun Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Allah rakamkan dalam Al-Quran. Cuma Allah rakamkan, katakan binasa mereka, celaka mereka. Kenapa mereka celaka? Kerana mereka ni buat silap, buat salah, tapi tak sedar kalau mereka buat salah. Yang saya katakan tadi dalam surah Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yu fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Mereka sesat tapi mereka merasa dirinya berada di atas jalan yang baik. Kan ramai orang hari ini jemaah, ramai kaum muslimin hari ini dah terpesong tapi merasa baik. Kajian dimula dengan joget-joget merasa baik. Bersentuhan lelaki dengan perempuan bersalaman merasa baik. Padahal dah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tak ada khilaf pun. Tak ada khilaf pun ikhtilat. Tak ada khilaf pun bersalaman. Ini semuanya haram, tapi kerana merasa dirinya baik, merasa diri apa yang mereka buat, inilah. Dan bahkan yang jadi baru-baru yang viral ni apa? Tuan guru yang disambut dengan wanita-wanita yang bertabarruj, yang berhias, kemudian berjoget di depan tuan guru untuk menyambut tuan guru. Ini sesat ni jemaah, sesat. Tak ada khilaf di antara ulama. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tak boleh tabarruj. Jangankan dalam Islam tabarruj, fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Cakap menye-menye pun tak boleh. Tahu menye-menye? Ya, baiklah. Apatah lagi sampai mendesah. Okey. Ustaz, saya nak tanya boleh? Tak boleh ni jemaah. Kalau isteri cakap macam tu boleh. Abang? Boleh. Tapi kalau dengan orang lain tak boleh. Fala takhda'na bil qaul. Ini dilarang dalam Islam. Walaupun ayat ini sebenarnya untuk isteri Nabi dan juga untuk siapa? Untuk umat-umat Nabi SAW. Cakap menye-menye pun tak boleh. Begitu juga yang saya selalu sebutkan, seperti orang ni kalau jemaah ada yang punya niaga dan kemudian niaga online di Shopee ke, online di Tokopedia, toko apalah namanya. Jangan pula menye-menye. Bayar Kak ya sayang ya, okey sila beli ya, tinggal ya. Tak boleh ni.
Jangan pandang remeh. Ini perkara yang dilarang dalam Islam. Itu saja dilarang dalam Islam, apatah lagi bertabarruj, berhias dengan cantik-cantik, pakai wangian, lepas tu berjoget di depan tuan guru. Padahal dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini kemungkaran, patutnya dia halang dengan tangan atau dia nasihati, kalau tak dalam hatinya benci. Dan itu selemah-lemah iman. Kalau seandainya dia seronok dengan ini, kemana iman dia? Dan perkara yang sesat seperti ini dipandang baik, merasa baik, aku dah buat sebaik-baiknya. Inilah yang menyebabkan mereka binasa, seperti mana Ashabul Ukhdud pun juga binasa kerana mereka sesat, tapi merasa mereka berada di atas jalan yang baik. Apa yang mereka buat? Apa itu Ukhdud? Ukhdud adalah galian. Tanah yang digali, itu ukhdud. Atau bahasa kitanya parit lah. Bahasa kita. Parit. Sebenarnya bukan parit je. Tak semestinya yang digali itu parit. Kadang-kadang bukan parit pun, lubang pun jadi juga. Macam lubang kubur pun galian juga. Jadi yang penting ukhdud ni adalah tanah yang digali. Cuma kalau kita tengok dalam terjemah pasti sebut parit aja disebut. Sebab dia ingatkan bahawa hanya parit yang digali. Padahal kubur pun juga digali. Tapi jangan rasa kutila ashabul ukhdud. Celaka orang yang menggali tanah. Jadi esok tak ada orang yang nak gali kubur. Celaka aku. Bukan. Gali tanah untuk apa? Gali tanah untuk apa? Ternyata gali tanah, di dalam tanah tersebut diletakkan kayu bakar, kemudian dibakar dan akhirnya menyalalah api di sana. An-nari dzatil waqud. Diletakkan kayu bakar di dalamnya, lepas tu dinyalakan api. Ini macam bakar kambing nampaknya kan? Iya kan? Macam bakar kambing kan? Adakah orang yang bakar kambing celaka je mah? Kalau bakar kambing di Arab, saya pernah tengok sebahagian, bukan semua. Apa yang mereka buat? Mereka buat dalam tanah ternyata. Mereka gali dalam, lepas tu mereka letak kambing tu dalam, lepas tu letak bara api. Letak bara api di atas. Akhirnya panas terkurung di dalam. Itu kambing tu lembut dah. Dia pegangnya tulang dia macam ni. Tengok di YouTube banyak tu. Betul, murahnya. Terlepas antara daging dengan tulang. Adakah ini termasuk ashabul ukhdud? Jadi kalau seandainya hanya sekedar menafsirkan Al-Quran, hanya sekedar secara tekstual, sesat kita. Maknanya semua yang menggali tanah salah, celaka, binasa. Termasuk juga yang menggali tanah apatah lagi dinyalakan api, celaka lah. Kemudian idhum 'alaiha qu'ud. Tambah lagi selepas dinyalakan tersebut, mereka duduk berada di sekitarnya, sekelilingnya. Lah. Ini macam penjual penjual kambing golek nampak. Kan? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ini nampak dah mula terang. Ternyata apa yang mereka buat ini adalah untuk menyeksa orang mukmin. Nampak dia. Mereka menyeksa orang mukmin dan mereka menyaksikan apa yang mereka buat tanpa mereka merasa bersalah. Kenapa mereka menyeksa orang mukmin? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka ni menyeksa orang mukmin sebenarnya tak ada salah pun, tapi melainkan kerana orang mukmin ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji, allazi lahu mulkus samawati wal ard, yang Allah Subhanahu wa taala lah pemilik langit dan bumi, dan Allah menyaksikan ala kulli syai'in syahid, menyaksikan semua apa yang dibuat oleh makhluk-makhluknya. Ni dah nampak terang gambar sikit. Bermakna ashabul ukhdud adalah orang kejam, orang jahat yang menyeksa orang mukmin. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau hanya dalam ayat sampai situ.
Dari mana kita tahu rincian tentang Ashabul Ukhdud? Dari riwayat-riwayat. Daripada riwayat-riwayat. Daripada hadis-hadis Nabi SAW. Dan ada sebenarnya banyak riwayat-riwayat. Cuma ada satu riwayat yang mana riwayat ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Nah, disebutkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim di dalam fi akhiris sahih, di dalam sahihnya. Jadi kerana riwayat ini banyak, saya tak sebutlah riwayat itu terlampau banyak sangat. Sebab kadang-kadang ada riwayat-riwayat Israiliyah, kadang-kadang riwayat-riwayat yang tak tahu dari mana asal usulnya. Jadi kita hanya fokus kepada satu riwayat yang jelas only. Boleh faham? Okey, riwayat ni panjang jemaah. Riwayat ni panjang. Jadi disebutkan kana fi man kana qablakum malikun wa kana lahu sahir. Ni riwayatnya panjang. Jadi ceritanya dahulu kala di mana ada seorang raja dan raja itu mempunyai seorang tukang sihir. Ternyata dari dulu sampai sekarang ramai juga pemimpin-pemimpin yang masih punya tukang sihir yang untuk backup dan untuk membentengi mereka daripada sihir-sihir. Saya ingatkan ini zaman-zaman dahulu. Ternyata zaman moden, zaman tahun 2020-an pun masih ada pemimpin-pemimpin yang punya macam ni. Pemimpin-pemimpin. Dan saya tahu orangnya. Takkan saya sebut pula orangnya. Pemimpin-pemimpin yang selalu datang ke Tok Bomo, dukun, kemudian minta tangkal-tangkal, azimat-azimat. Supaya apa? Supaya kekal dengan jawatan, supaya naik jawatan, supaya murah rezeki dan lain-lain. Kalaulah boleh naik jawatan dengan tangkal tersebut, patutnya Tok Bomo itulah yang ambil. Kan rugi tu. Macam sekarang di Facebook banyak jemaah. Saya menjual azimat sakti, kata dia. Ini boleh, siapa yang pegang boleh pakai insya-Allah tu. Insya-Allah akan kaya 7 keturunan. Sengaja dijual kerana kesempitan uang. Sengaja dijual kerana kesempitan uang. Nampak kan? Siapa yang bodoh di sini ni? Customer lah yang bodoh. Customer lah yang bodoh di sini. Dah jelas dia jual tangkal tersebut untuk apa tadi? Murahkan rezeki. Dan insya-Allah, dia pakai Allah juga tu. Insya-Allah akan kaya 7 keturunan. Itu kan sakti kan, hebat kan? Walaupun tinggalnya bukan di Garuda Sakti, tetapi tetap sakti. Sakti. Cuma menjadi masalahnya, dia jual kerana apa? Kesempitan uang. Kesempitan ekonomi. Tetap juga dibeli. Maknanya tak kicuah di nantarang. Tertipu di tempat yang terang. Kalau tempat gelap kita tertipu, it's okay. Ya kan? Dah terang pun tertipu, memang stupid bin Bahlul. Ya kan? Dah terang tu. Jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sekarang ni saya tengok. Dan saya tahu, tapi saya tak sebutlah orang-orangnya. Saya tahu dan dia selalu datang ke Tok Bomo. Dan nampak ada video-videonya Tok Bomo bagi something. La ilaha illallah. Ternyata zaman dahulu, zaman sekarang, tahun 2020 pun masih ada punya yakin. 2022, 23, 2025 masih ada keyakinan macam ni. Kalau zaman dulu okeylah. Mungkin orang kaum-kaum yang terbelakang kan, ini kaum moden pun masih ada keyakinan macam tu. Jadi ada seorang raja yang mempunyai tukang sihir. Tujuannya apa? Untuk backup dia daripada sihir-sihir yang datang daripada luar. Ternyata biasalah tukang sihir ini bukanlah manusia kekal. Dia manusia seperti kita juga yang lama-lama tua dan mati. Ternyata falamma kabura sahiru qala lil malik inni qad kabura sinni wa hadara ajali. Ketika tukang sihir itu dah mula tua, dah dekat expired. Expired apa? Umur dia. Dia pun sedar, aku dah tua dah, ajalku dah dekat.
Aku dah tua, ajalku dah dekat. Patutnya kan dia boleh bagi panjang umur dia kan. Kan hebat. Ternyata tak. Dia dengar, dia tahu kalau dia tak lama lagi mati. Fadfa ilayya ghulaman liuallimahu sihr. Dia minta pada raja, dia request kepada raja, tolong carikan seorang anak muda yang boleh aku ajarkan sihir kepadanya, nanti dia akan meneruskan kerja aku. Cari seorang pemuda yang memang berpotensi untuk belajar sihir. Akhirnya fadafa'a ilaihi ghulaman fakana yu'allimuhu sihr. Maka akhirnya raja cari pembukaan lowongan kerja. Lowongan kerja. Siapa yang nak jadi, ni bukan untuk jadi kameramen ni, bukan jadi kameramen Ustaz Muhammad, bukan. Tapi untuk jadi tukang sihir raja. Pasti gajinya besar. Agak-agak jemaah ya. Kalau adalah lowongan kerja nak jadi tukang sihir, penjaga jadi tok bomo, jadi dukun, penjaga satu tokoh masyarakat. Jemaah nak ke? Gaji besar. Apatah lagi ketua negara. Wis, besar ni. Jadi tukang sihir raja. Akhirnya adalah satu yang terpilih. Cerita satu orang terpilih. Ketika satu orang terpilih ni, ternyata proses dalam belajar dan mengajar. Wa kana baina sahir wa bainal malik rahib. Fa'atal ghulamu 'ala rahib fa sami'a min kalamihi fa'ajabahu nahwu wa kalamuh. Jadi ternyata antara rumah dia dengan rumah sihir tadi ada, dia melalui di jalan lintas tersebut, dia melalui melalui suatu rumah yang mana rumah itu adalah orang yang ahli ibadah. Dan bukan hanya setakat ahli ibadah, tapi ia juga termasuk orang yang berilmu. Termasuk orang yang berilmu di zamannya. Di zamannya. Jadi contoh, ini rumah si budak tadi, anak muda tadi, kemudian ini rumah tukang sihir. Di tengah di jalan lintas ini ada rumah siapa? Rumah ustaz lah cerita. Senang cerita, rumah ustaz yang warak, yang rajin ibadah. Jadi setiap kali dia melintas, dia mendengar ucapan-ucapan yang membuat takjub pemuda ni. Ucapan yang masuk ke dalam hatinya dan menyebabkan ia tertahan untuk tinggal mendengar apa yang disampaikan oleh ustaz tadi. Boleh faham? Terdengar, sedapnya, seronoknya kajian ni, kata. Gitulah cerita dia. Seronoknya kajian ni, dengarlah sekejap. Jadi jemaah dikasihi Allah, ternyata nak cara pujuk keluarga atau kawan-kawan untuk mengaji, terkadang tak perlu jemput dia banyak dengan paksa. Bawa aja, jom kita makan ke sana. Kejap lagi kita solat. Dah masuk waktu solat tu. Duduk kejap lah, dengar kejap. 5 minit 10 minit je. Kalau dia tertarik, nanti dia boleh duduk di majlis ilmu. Dan itu banyak jemaah. Dan ini sampai aduan kepada saya ketika saya buat kajian. Ketika masa kajian, dia katalah, Ustaz, dulu masa kajian tu Ustaz, suami saya sekarang ada di tempat Ustaz, kata dia. Selalu hadir kajian Ustaz. Tu apa masalahnya? Masalahnya dulu dia ni anti sangat dengan mengaji ni Ustaz. Anti sangat dengan mengaji ni. Tapi apa? Tapi mula-mula dia hanya hantarkan kajian saya. Maksudnya dia menghantarkan isteri je. Isteri ikut mengaji, dia hantar juga. Cuma dia duduk di luar. Jadi duduklah dekat beranda tu, dia dengar. Mula tertarik. Ujungnya apa? Masuk dia ke dalam masjid. Itu pun dekat-dekat pintu. Dekat-dekat pintu. Lama-lama sebab ustaz kan selalu rapat. Dia pun terapat. Akhirnya sekarang dia lebih rajin daripada saya mengaji ustaz, kata dia. Ada orang dapat hidayah hanya kerana itu jemaah. Yang anti mengaji, hujung-hujungnya tertarik mengaji. Cuma yang jadi masalahnya kita jemaah yang biasa mengaji, lepas tu
malas mengaji. Ini yang jadi masalah. Itu yang perlu dibimbangkan. Jadi dia pun tertarik, pemuda ini tertarik dengan kajiannya si ustaz tadi. Tetapi yang jadi masalah, wa kana idza atasahir darabahu wa kana ma habasak wa qala ma habasak wa idza ata ahlahu darabuhu wa qalu ma habasak. Jadi kerana dia lama di tempat tukang ustaz tadi, di rumah ustaz tadi, pasti terlambat sampai balik ke rumah dan juga terlambat balik ke tempat tukang sihir. Jadi kalau dia pergi tempat sihir, patutnya datang jam 8, akhirnya datang terlambat jam 9. Boleh faham? Patutnya balik ke rumah jam 4. Ini kerana dengar kajian terlambat sampai pukul 5. Boleh faham? Dan kalau seandainya dia terlambat, dia kena pukul. Tukang sihir itu pukul dia kata, "Kenapa engkau terlambat?" Yang kata, kalau dia balik terlambat ke rumah, maka ahli keluarganya pukul dia juga. Kenapa kau terlambat? Berat juga di Jumaat. Asyik kena pukul je. Ini macam keadaan masa-masa kanak-kanak masa dulu lah. Kalau masa-masa dulu kan macam tu. Terlambat balik rumah kena pukul. Sekarang tak boleh Jumaat. Zaman dulu kalau kita bergaduh di luar, ya dah settle di luar. Jangan bawa cerita ni sampai ke rumah. Kalau sampai ke rumah memang bertambah kena pukul dengan orang tua. Betul tak? Sekarang sekarang geng-geng baru ni, geng Z, apa namanya? Geng Z, apalah namanya, geng Z ke atas ni. Jangankan kena pukul, sentuh sikit je dia dah meraung-raung, "Mak, sakit," kata. Padahal sentuh gini je. Kadang-kadang mata kita melotot je dengan dia. Nanti buat cerita tu dan emaknya terus datang ke sekolah. Kan banyak kes macam tu. Zaman dulu mana ada. Tu sebabnya zaman-zaman dulu orang-orang dulu kuat-kuat. Zaman sekarang ni apa namanya? Cengeng. Cengeng gitu. Lemah. Orang-orang sekarang lemah. Sampai-sampai mengira pun tak ada. Zaman dahulu orang tak sekolah pun. Sekolah rendah pun. Sekolah dasar SD pun tak tamat. Tapi kalau bab duit jangan tipu. Kali sekian, settle. Sekarang kadang-kadang udah SMA sekali pun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? 12 kali 2 pun tak boleh. Padahal dah SMA. Zaman dulu SD pun tak tamat. Tapi bab duit jangan cuba. Sampai hebat dia kira. Betul tak? Jadi dia balik terlambat kena pukul. Kalau pergi terlambat pun juga kena pukul. Akhirnya dia pun mengadu kepada siapa? Mengadu kepada ustaz tadilah, rahib tadi. Aku ni asyik kena pukul je. Apa yang aku buat? Cakap je lah. Apa kata rahib tadi? Kalau seandainya, kalau engkau wa idza arada ahluka ayadribuka faqul habasani sahir. Jadi kalau seandainya idza arada sahir ayadribaka faqul habasani ahli. Kalau engkau datang terlambat balik rumah, datang terlambat, jangan cakap ini sebab aku. Cakap je tukang sihir buat banyak pelajaran sehingga aku terlambat balik. Nanti kalau seandainya engkau sampai ke tempat tukang sihir tu terlambat, cakap je, ahli keluargaku suruh aku buat kerja banyak sehingga aku datang terlambat. Menipu ke tak Jemaah? Menipu tak? Yang mengajarkan nipu ni siapa ni? Ustaz. Ustaz ni mengajarkan nipu ni Jemaah. Ustaz dia lah, bukan Ustaz Muhammad, bukan. Ini Ustaz dia. Sekarang saya tanya, boleh tak menipu ni Jemaah? Kenapa ragu ni? Boleh tak menipu? Khilaf kan? Tidak boleh. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah, menipu ni sebenarnya perkara yang tak elok ni jemaah. Perkara yang tak baik. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya dusta itu menarik seorang kepada perbuatan yang tak elok, dan perbuatan tak elok ini akan menarik seorang ke dalam neraka. Orang kalau biasa berdusta jemaah, sekali kalau dia berbohong, dia kena berbohong kali kedua untuk menutupi kebohongan pertama. Dan untuk menutupi kebohongan kedua, dia kena berbohong kali ketiga, keempat dan seterusnya.
supaya menutupi kebohongan-kebohongan yang lama. Macam tu jemaah. Itu sebabnya jemaah, saya masa di KL kan, jemaah-jemaah saya ni banyak yang daripada apa namanya, datuk-datuk, maksud Tan Sri, memang orang yang ada ada jawatan lah. Jadi di antara mereka ini ada yang memang ahli politik. Jadi saya pernah tanyalah dengan dia. Tapi sekarang dia dah berhenti dengan politik. Umur dia baru 60, berhenti dengan politik. Sekarang saya dah pension Ustaz, malas saya nak terus. Anak dia tak dibenarkan berpolitik. Dia seorang berpolitik. Dia tak betul banyak di politik Ustaz. Saya tanya Datuk, kenapa ya ada orang umur dah 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, dahulunya jatuh jawatan, tapi sekarang masih berebut juga nak dapat jawatan. Seolah-olah lupa dengan mati. Kenapa ya? Tak ada rasa takut mati ke dia? Saya tanya gitu. Apa kata dia? Bukan tak takut Ustaz. Takut mati, tahu mati. Cuma nak macam mana? Kalau seandainya dia tak pegang jawatan tu lagi, nanti kerosakan dia yang lama akan di-up. Kesalahan, penipuan-penipuan lama, penyelewengan duit yang lama itu akan di-up. Jadi untuk menutupi penipuan tersebut, maka dia kena kejar juga jawatan tersebut sampai mati. Walaupun dia tahu dia akan mati. Boleh faham tak? Sebab kalau ketahuan, nanti dia ditangkap, hartanya diambil dan dia mati dalam keadaan hina, kata dia. Cuma takut hina di hadapan manusia, tapi tak takut hina di hadapan Allah SWT. Jadi biasa jemaah, orang kalau dah menipu sekali, dia akan menipu kali kedua untuk menutupi tipuan pertama. Dan begitulah kedua, ketiga, keempat sampai dia bertaubat kepada Allah SWT. Seorang suami yang menipu istrinya, dia padahal dia kahwin lagi tempat lain. Kononnya kata station ada kerja di luar kota. Padahal dia kahwin di tempat lain. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Biasanya dia akan menipu kali kedua. Pertama, abang ke mana bang? Saya pergi station ada kerja. Satu dah nipu tu. Padahal nak jumpa bini kedua. Oh, kan tipu satu. Bang, kerja apa ya bang? Terpaksa menipu lagi. Ya kan? Bang, macam mana proses kerja sekarang tu bang? Menipu lagi. Menipu seterusnya. Itu sebabnya bagi lelaki yang berminat nak poligami, gentleman, cakap kepada isteri, aku nak cawangan. Macam tu cara dia. Di sini ada minat? Minat ada, tapi berani tak kan? Minat je, berani tak? Ini adalah penyakit para lelaki. Kebanyakan macam tu. Minatnya kuat, tapi tak berani. Jadi ada jugalah orang kata, engkau ni pasutri, lelaki takut pasukan, takut isteri. Dia katakan, sebenarnya aku bukan takut isteri Ustaz, cuma isteriku lebih berani daripada aku. Jemaah dikasihi oleh Allah, ini dia mengajarkan menipu. Tapi dalam keadaan seperti ini boleh tak? Boleh. Kalau tak, habis kena pukul dia. Habis kena pukul dan cedera. Dan dalam Islam, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Perkara yang darurat membolehkan yang tak boleh. Daripada asyik kita dipukul, maka kita menipu untuk selamat diri kita. Maka menjaga hifdzun nafs, menjaga diri, itu termasuk daripada perkara darurat. Kemudian fabainama huwa dzata yaumin id ata ala dabbatin, maka suatu ketika lah, ni short ceritalah jemaah ni. Kalau ni hadis dia panjang, tapi saya short je lah cerita ni. Jadi suatu ketika kalau saya bacakan satu tekstual, nanti jemaah boring pula. Saya singkat cerita. Jadi suatu ketika ada di suatu jalan binatang besar, tak disebutkan binatang tu apa, dan kemudian binatang ini berdiri di tengah jalan dan menyebabkan terhalangnya orang melintas. Dan dia pun nak melintas pun juga tak boleh. Maka di sanalah dia cuba ajaran siapa yang betul. Dia ambil batu. Ni batu contoh. Dia katakan, ya Allah, mana mereka beriman dengan Allah ni. Ya Allah, jika ajaran rahib lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir ni, biarlah dia mati. Ini binatang ni mati dengan lemparan batu ni. Dia ambil batu ni, push. Akhirnya mati.
Akhirnya selepas mati dia tambah yakin. Ternyata ajaran ustaz tadi lebih betul daripada ajaran tukang sihir. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala izinkan si pemuda ini boleh, dengan izin Allah, boleh menyembuhkan penyakit buta, penyakit sopak. Tahu sopak? Putih-putih tu. Apa tu? Kusta. Panu. Lain, panu lain. Panu lain. Penyakit putih-putih tu, tahu kan? Lepas tu, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Dan ternyata ramai orang yang berubat kepadanya. Pada suatu ketika, yang mana ketika dia melempar batu ke binatang tadi, kan mati binatang tadi itu. Dan ini menjadi viral, walaupun ketika itu tak ada Facebook, viral. Tak ada Facebook, tak ada IG, viral cerita ni. Sampailah ke telinga ustaz tadi. Apa kata ustaz tadi? Ternyata Allah dah memberikan kamu kelebihan yang lebih hebat daripada aku, kata dia. Tapi ingat, engkau akan diuji. Dan andaikan suatu hari engkau tak diuji, jangan sampai engkau petik nama aku. Senyap-senyap. Jangan kau katakan engkau dapat ajaran-ajaran ini daripada aku. Boleh faham tak? Kerana dia akan bimbang, boleh menjejaskan nyawa si ustaz tadi. Maka ketika dia viral, dia kalau viral kan orang ramai datang pada dia. Ternyata dia boleh menyembuhkan penyakit ini, penyakit buta, penyakit sopat dan penyakit-penyakit yang lain. Sampailah berita ini ke telinga kerabat diraja. Kerabat raja tadi, raja yang mengutusnya tadi itulah. Di antara kerabat ini ada yang buta. Ternyata ada seorang budak yang hebat, pemuda ni hebat, dia boleh menyembuhkan penyakit buta. Dia datang dengan membawa hadiah. Keluarga raja, aku tolong, kalau kau boleh sembuhkan penyakit buta ku ni, maka aku akan bagi hadiah ni semua tu. Apa kata pemuda tadi? Dia katakan, ni saya buat cerita je. Sebab kalau saya baca satu-satu nanti sampai pukul 8 nanti jemaah. Jadi aku ni tak boleh menyembuhkan. Aku tak boleh menyembuhkan. Yang menyembuhkan ini adalah Tuhan saya dan Tuhan engkau. Siapa dia? Allah. Kalau engkau nak beriman dengan Allah, aku mintakan kepada Allah supaya ia sembuhkan penyakit engkau. Orang yang sakit dengan cerita macam tu, dia nak sembuh, dia katakan, okey, aku beriman, tunjukkan caranya. Kemudian selepas beriman, si kerabat diraja tadi, akhirnya si pemuda tadi, dia berdoa kepada Allah dan diubati si kerabat diraja dengan izin Allah sembuh totally. Tanpa proses, dari gelap terus terang macam ni. Hebat kan? Jemaah, kalau adalah orang tu zaman sekarang, saya rasa doktor-doktor mata tutup semua sekarang ni. Betul tak? Tutup doktor mata semua. Hospital-hospital yang ada doktor mata semua tutup. Akhirnya kemudian keesokannya si kerabat diraja ni duduk seperti biasa di dekat raja. Terkejut raja. Wow, engkau semalam buta, sekarang dah boleh tengok. Siapa yang menyembuhkan kau ni? Kata dia. Apa katanya? Yang menyembuhkan Tuhan aku dan Tuhanmu juga. Tuhan engkau, akulah tu yang menyembuhkan, kata dia. Sebab dia merasa dirinya Tuhan kan? Kan biasa dia dulu raja merasa dirinya Tuhan. Tak. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku dan Tuhan engkau, iaitu Allah. Marah dia. Akhirnya diseksa dia. Dari mana kau dapat ajaran ni? Dari si budak tadilah, pemuda tadi. Akhirnya pemuda itu pun dipanggil juga. Engkau ni memang hebat tu, sihir engkau sekarang ni dah boleh menyembuhkan yang lain. Dari mana kau dapat ilmu ni? Dari Tuhan aku dan Tuhan kau. Dari aku ke ni? Maksudnya dia confident kalau itu adalah daripada raja tadi. Apa kata pemuda tadi? Tak. Bukan kau, dari Tuhanku dan Tuhan kau juga, iaitu Allah. Akhirnya pemuda ini pun diseksa. Ditanya, dari mana kau dapat ajaran? Dari mana? Dari ustaz. Ustaz dah pesan dah dari awal-awal. Nanti kalau kau diuji, kau jangan petik nama aku. Budak ni petik juga nama ustaznya. Ustaz itu teh. Ustaz tu yang mengajarkan. Dipanggillah ustaz tu. Kemudian di interview. Jawabannya sama, akhirnya diambil gergaji, dipotong belah dua, ustaznya mati. Disuruh murtad, keluar daripada agama, ustaz disuruh murtad, tapi tak nak, akhirnya dibelah kepala dari atas sampai bawah, terbelah dua. Kemudian si raja tadi, kerabat diraja tadi, dipaksa juga, engkau kena kembali kepada ajaran yang lama. Tak nak juga, akhirnya digergaji juga, terbelah dua.
Ni orang kalau zalim, kerabat tak kerabat tetap dibelah juga jemaah. Akhirnya tibalah dengan si pemuda tadi. Pemuda ni sayang pula. Ini aset. Kalau dibunuh, rugi kita. Macam ni caranya. Dipanggil tentera-tentera, bawa si pemuda ini naik ke atas gunung. Naik ke atas gunung ni banyak mengambilkan masa ni jemaah. Naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung tu, nanti engkau apa? Engkau paksa dia kembali ke ajaran yang lama. Jika dia kembali ke ajaran lama, dah balik je semua. Tak ada masalah. Tapi kalau tak nak, humbankan dia ke bawah, biar dia mati. Ternyata pemuda ini dibawa ke atas. Dia bawa ke atas, sampai di atas, apa kata dia? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolonglah aku daripada mereka seperti mana yang kau kehendaki. Akhirnya dengan izin Allah, bukit atau gunung tersebut bergoyang dan semuanya jatuh. Dia seorang yang selamat. Dan biasanya jemaah, kalau selamat tu apa yang perlu dibuat? Melarikan diri lah kan. Selamat aku ni lah. Daripada ditangkap, selamat. Dia tak. Berani budak ni. Datang lagi ke istana. Kan memang teruk. Macam mana budak ni? Cari mati kan. Dah selamat, lepas tu melarikan diri. Berapa ramai orang dalam penjara, sempat keluar, dia lari. Yang ni tak. Dia datang balik. Peliklah raja ni. Yang itu macam mana? Tentera yang lain. Mati dah semua, kata dia. Mati semua. Akhirnya, apa yang mereka buat? Diceritakanlah tadi. Akhirnya, dipanggil lagi tentera lain. Bawa dia ke tengah lautan. Buat seperti tadi. Suruh dia paksa dia untuk balik ke agama yang lama. Kalau nak, bebaskan. Tapi kalau tak nak, tenggelamkan. Sampai ke tengah laut. Dia macam tu, baca doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, tolong aku daripada mereka seperti mana kau kehendaki. Dengan izin Allah, datang ombak yang kuat. Akhirnya kapal semuanya karam. Dia seorang yang selamat. Agaknya apa jemaah? Lari? Tak, datang lagi ke istana. Amboi budak ni. Datang lagi ke istana. Lepas tu, yang peliknya bukan hanya datang ke istana. Dia cabar pula. Dia tantang pula si raja ni. Hei raja, engkau nak buat apa pun kepadaku, engkau takkan berjaya matikan aku, kata dia. Berani kan? Jemaah berani tak datang ke presiden? Hei presiden, kau nak buat apa pun, kau takkan berani bunuh aku, dia. Ni berani budak tu. Akhirnya cerita, dia katakan engkau takkan berjaya bunuh aku kecuali engkau ikut arahan aku. Apa arahannya? Ditunjukkan arahannya. Engkau kumpulkan manusia, semua rakyat engkau di suatu padang, di suatu tempat. Dan kemudian engkau ikat aku dan engkau salib aku. Dan aku punya anak panah, engkau ambil anak panah aku dan engkau tembak aku. Tapi sebelum engkau tembak, engkau kena sebut dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, Tuhannya si budak ni. Maka akhirnya dilaksanakan, diikat. Cari mati ni jemaah. Dia tunjukkan macam mana nak bunuh aku. Akhirnya dilaksanakan. Dia dikumpulkan rakyat ramai-ramai. Akhirnya dia pun diikat. Dan kemudian anak panah yang dia punya tu diambil. Disebutkanlah. Bismillah, dengan nama Allah. Rabbi hadzal gulam. Tuhannya si pemuda ini. Ditembak. Kemudian kena bahagian sini. Kena bahagian sini dan dia pegang. Tiba-tiba dia mati dengan senangnya. Padahal kena sikit je tapi mati. Ketika melihat seperti ini, kan berita ni dah viral ya. Dia selamat ni dah viral dah cerita ni. Akan disaksikan oleh ramai orang. Hujung-hujungnya macam mana? Hujungnya semuanya beriman. Semuanya beriman. Dan ini ada puluhan ribu beriman. Dan ketika itu, apa kata penasihat raja? Apa yang kau takuti selama ini berlaku. Engkau takut kan? Kerabat engkau beriman. Engkau takutkan pemuda ini beriman. Engkau takutkan siapa ustaz tadi beriman. 3 orang kau takut supaya ajaran dia tak menyebar. Ternyata semua orang dah beriman, ditinggalkan engkau. Akhirnya dia pening, stres. Akhirnya dia buat arahan kepada tentera-tenteranya, gali parit, gali lubang, letakkan api di sana. Dan paksa orang ke sana. Siapa yang beriman, siapa yang tetap beriman dengan agama lama, maksudnya siapa yang kembali ke agama lama, selamatkan dia. Tapi yang tetap dengan agama baru, maka campakkan ia ke dalam api tersebut. Mereka pun bergebut-gebut. Pelik. Rakyat tersebut begitu dah masuk iman dalam hati mereka, bukan lari dari api.
Dengan senang hati je masuk ke dalam api. Sampailah ada seorang emak yang tengah dukung baby ni masih menyusu lagi, maknanya di bawah 2 tahun, yang mana baby si mak ni sebenarnya ragu. Tak apalah, balik je kepada agama lama sebab sayang kepada anak ni. Tapi dengan izin Allah, anak itu bercakap, "Mak, engkau alal haq, engkau berada di atas yang benar." Akhirnya emak tadi dengan baby tadi masukkan diri dia ke dalam api demi menyelamatkan iman. Kalau dia hidup, dia akan dipaksa untuk kafir. Maka itulah yang disebut siapa rajanya dan siapa yang bersyubhat join untuk menggali tanah tadi, itu semuanya binasa. Binasa di mana? Binasa di dunia dan juga akan diseksa dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ceritanya jemaah. Cepatkan, kalau saya cerita cepat, kalau saya bacakan satu-satu lambat. Saya cerita tak sampai 10 minit habis cerita dia. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah ini ada dalam Sahih Muslim dan ada dalam kitab-kitab tafsir mana pun ada. Kitab-kitab tafsir mana, termasuk Ibnu Katsir dan lain-lain. Okey. Jadi jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sini kita lihat bahawa sesiapa yang bersyubhat dengan orang jahat, maka dia juga dapat apa? Dapat dosa. Bersyubhat dengan orang jahat, dia dapat dosa. Jadi oleh sebab ini sebenarnya nasihat juga untuk kepada pegawai-pegawai, kepada karyawan-karyawan atau staf-staf atau polis-polis atau askar-askar yang apabila diarahkan oleh ketuanya untuk buat maksiat, jangan ikut. Kenapa? Kalau dibuat arahan untuk buat maksiat, ikut juga dengan alasan patuh kepada pemimpin, hujung-hujungnya apa? Kalau celaka bukan hanya pemimpin, semua yang kongsi, semuanya kena celaka. Seperti Ashabul Ukhdud. Boleh faham tak? Kita kerja di suatu syarikat, suatu tempat. Bosnya arahkan, buat satu arahan yang arahan itu bercanggah daripada Islam. Yang berdosa bukan hanya bosnya, yang join sekali juga berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pengajaran untuk kita semua. Jangan sekali-kali bersyubhat dalam perkara maksiat. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Taala alam bissawab.